yang budak depa ke tanya macam nasib utanya ke nyo lanjaro tu kiban dah kemung udip kiban dah kemung mati kemung udip mutan panang gatin hana apa na dia enang ro hana but hana apa yang terserah awak dah kerana galak dah kan kon mesti katanya tahu dik lah kan mesti katanya tahu dik lagi sabun anggo paling makmul dia karenanya yang kena beri oleh Tuhan ke katanya di nanggo acah urang mesti gudep hana urang acah yang gatin pakiban nak gatin punya kata nabi kekayaan oleh Tuhan istilah gatinnya hana dia acah jujur urang mesti na rumah pak nyai payah nahak ya baik mesti jamin oleh negara nyo program negara Aceh Merdeka titik orang Aceh mesti jamin rumah ya di negara titik orang Aceh mesti jamin makanan oleh negara titik orang Aceh mesti jamin kesihatan oleh negara titik orang Aceh mesti jamin sekolah oleh negara apa dia bayar pen sekolah titik orang Aceh mesti dijamin kesihatan oleh negara yang mandung sip kekayaan yang kena beri Tuhan berkata ni bak buku-buku Aceh Merdeka yang kagadinya berdubit yang ini nak nari-nari genancing hana tiap salin tiket nari ni bak Belanda atau bangsa lain perkara Aceh melainkan kerana nama maksud yang ada yang mesti jita apai dan baik apai lagi apai doa hana umpum makna yang buta apai umpum makna yang buta apai muka lagi kan kerana katanya kai didik dia jawab tu umur dit pura bak tebah hakikat bahawa dia Hindia Belanda Indonesia ini ipunan ipudang oleh Belanda yang Belanda nak imu perang aja dengan orang lain lain bak dengan Aceh yang nak payah imu perang aja mengutip Aceh perang yang paling raya baik ipudang Hindia Belanda yang ke perang dengan orang Aceh nak payah imu perang dengan Jawa dengan Batak dengan lain mandungan ubina bangsa yang kaya jajah ni nak payah imu perang yang paling raya imu perang yang ke dalam sejarah juga kita macam pakatnya nak sebab mandu faktor yang paling penting yang paling membayar gaji baik pun Hindia Belanda Aceh musuh yang paling raya Aceh urang yang paling pu diatasi je Aceh yang paling pu pengaruh je Aceh nyo yang bohyum mudanya Aceh nyo budak depa ni duk ro lagi nyo kekuatan dia lagi yang rupa lah jamun mesti ada depa ro nyo yang pada pudang kelai oleh sebab kita yang hanjit nak inferiority complex yang kumpan dia tidak Jawa kerana boleh kerana empu boleh katua kero dia dumpa ke hana le mana oleh Belanda lagi kai tulis le Paul van der Veer yang jujur saja waktu itu le Gudanya Belanda hana turi orang Aceh waktu ada pernyataan perang le tahun 1870 le ya baru dah turi kali dah mau perang karak ditengok karak tiabat adik nak mati kata turi biar mati tentera Belanda nyawa tilihan baru dah turi oleh tamu turut bet tamu perang le hana malai bak dunia yang ketebab 25 waktu Gita ya cok mandum Pulau Jawa Celebes Borneo Bandung cok pelang api Aceh hai je Gita le kaya nyo Bandung sabak kai cok sabak penutur kai cok sabak pelajaran ni Belanda punya pengalifan Suita Borje kaya ai cepu Borje anjik turut he ia muka ai bak dunia 25 cihai tinggi sale ada malai ke malai je pakah kanji urnia pakah nak kita Aceh cerita yang dalam parlimen Belanda nak sota yang pakah nak kita Aceh cok pulang je mai jauh dari Perdana Menteri Dre sota yang so kena buh kena mupugat perang Aceh yang kedua anak so tu mesti tahu yang kejut 25 Belanda hanai kita Aceh mana kai murno buat pelajaran sejarah yang kau ikut nyo hanjik perut salah hanya yak perang Aceh jamun yang kai puguna yang 25 dia kamar mereka 25 tapi kerana dia kagak ada konsep
politik sebagai bangsa merdeka, kai punga boleh jawab. Yo punya lembaga Melayu. Hanjut tua mesti minat. Dan budak depa ke tanya macam nasib utanya ke nyo lanjaro ro tu. Kiban dah kemung udip, kiban dah kemung mati. Kemung udip mutan panang, gatin, hana apa na, dia ena ro, hana abut, hana apa. Itu serah awak kata kerana galak dah kan. Kan mesti katanya tahu dek lah kan. Mesti katanya tahu dek lagi saburan gua paling makmul lah dia. Karenanya yang kena beri Tuhan ke katanya. Di negara Aceh orang mesti gudek. Hana orang Aceh yang gatin. Pakiban nak gatin punya kata anak nabi kekayaan Tuhan. Istilah gatinnya hana dia Aceh. Jujur orang mesti na rumah Pak Nyai payah nahak ya, mesti jamin di negara. Nyo program negara Aceh Merdeka. Titik orang Aceh mesti jamin rumah ya di negara. Titik orang Aceh mesti jamin makanan oleh negara. Titik orang Aceh mesti jamin kesihatan oleh negara. Titik orang Aceh mesti jamin sekolah oleh negara. Apa dia bayar pen sekolah. Titik orang Aceh mesti dijamin kesihatan oleh negara. Yang mandung tip kekayaan yang kena beri Tuhan.